Sekarang ni harga emas dah meningkat sangat tinggi, dah lebih RM570 untuk 1 gram. So tuan-puan, bagi tuan-puan yang telah bermula awal dulu, sebagai contoh, kalau tuan-puan telah bermula pada tahun 2024, 1 gram hanya sekitar RM300 dan hari ini 1 gram telah meningkat sehingga RM500. Bermakna kat sini untuk 1 gram saja tuan-puan dah untung lebih RM200. Dan sebagai contoh, kalau tuan-puan ada 1 kilogram emas pada tahun 2021, pada waktu itu 1 kilogram hanyalah RM254,000 dan tuan-puan hari ini 1 gram telah meningkat sehingga RM560,000. Bermakna dekat sini dengan simpanan emas kita, makin lama kita peram, makin tinggi nilai simpanan kita sebabkan kenaikan harga emas. Dekat sini kita dah untung lebih RM200,000 hasil daripada simpanan emas kita. So sangat-sangat berbaloi. Sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan nak mulakan simpanan emas, pastikan tuan-puan ada ilmu yang betul. Simpan emas untuk simpanan long term, simpan lebih 2 tahun dan ke atas. Lagi lama simpan, lagi banyak untung tuan-puan akan dapat dengan simpanan emas ini. Dan simpan emas, pastikan simpan dengan jenis yang betul. Simpan emas gold bar dengan dinar, emas 999, bukan emas perhiasan 916, supaya kita dapat lagi banyak untung. Dan yang ketiga, kita dapatkan gold bar yang lagi besar gold bar kita dapatkan, lagi kecil spray emas dia, lagi untunglah kita dengan simpanan emas kita. So ini antara keuntungan yang kita boleh dapat dengan simpanan emas. So tuan-puan yang belum lagi bermula, cepat-cepat mula simpan emas hari ini. Harga emas semakin meningkat, cepat-cepat terus daftar akaun hari ini. Klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma. Dan terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Kalau tuan-puan ada persoalan yang tanya, boleh saja kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan jawab persoalan tuan-puan. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.